Kementerian Pertahanan MINDEF menyerahkan surat setuju terima SST kepada Global Exhibitions Conference dan Berhad GEC pada Isnin bagi mempromosikan pameran maritim dan aeroangkasa antarabangsa Langkawi 5 2027. Dalam satu kenyataan, MINDEF maklumkan SST berkenaan diserahkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Lokman Hakim Ali kepada Ketua Pengarah Eksekutif GEC Abdul Hafiz Bakar. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin selepas pelancaran Pavilion Kementerian Pertahanan sempena Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2026 pada Isnin. MINDEF maklumkan kementerian itu akan bekerjasama dengan GEC untuk menganjurkan 5 2027 edisi ke-18 dengan tema Sustainable Vision Across Sea, Sky, Space. Menurut kenyataan itu, sama seperti penganjuran terdahulu, segmen aeroangkasa akan berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC, manakala segmen maritim akan diadakan di Resort World Langkawi RWL bermula 20 hingga 24 April 2027. MINDEF turut menjelaskan pelaksanaan inisiatif Road to 5 2027 menandakan satu pencapaian strategik dalam membina momentum awal menuju penganjuran 5 2027 yang merupakan antara pameran maritim dan aeroangkasa paling berpengaruh di peringkat global.